Tidak lah kawan. Lalu lah kawan. Ni ada land road. Okay. Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam video untuk hari ni kot. Okay, pagi ni aku tengah on the way nak pergi kerja. And then aku ada perasan satu benda. Semalam aku cuci kereta ni. Untuk video sebelum ni aku dah cuci kereta kan. Aku perasan satu benda. Ada lah, nanti aku tunjuk. Satu lagi berkenaan dengan untuk pada yang semua umat Islam yang nak balik kampung tu, yang nak merayakan hari Raya Aidilfitri. Okay, selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin, saya ucapkan dulu. Okay, so hati-hati lah bawa kereta. Baru ni ada juga keluar berkenaan dengan kamera awas. Kamera awas. Sebenarnya yang kamera awas tu dia tak sama macam AES yang kita sebelum ni. Lain, beza. Dia bukan ni macam AES punya tu. Kalau AES, korang kena slowkan kereta lah. Ambilkan limit yang kat kawasan tu. Contoh kawasan tu 80km, kau terpaksa turun kan sampai 80km, betul tak? Satu. Lepas tu nanti kan jalan pun mula apa hal lah slow kereta semua ni kan. Oh, ada kamera. Tapi yang untuk kali ni yang awas punya kamera beza. Sebab sebelum ni Menteri Pengangkutan Jalan tu, Anthony Locke, dia ada bagi tahu kan, yang kamera tu for function dia point to point. Maksudnya point to point tu which mean okay, dari point A tu, okay, dia set time. Maksudnya dia set time, point to point. Time tu berapa, daripada A ke B berapa masa, jarak masa dia tu yang kau ambil daripada point A ke point B. Contoh kata daripada point A, okay, dia set 000, okay, so, saat sampai ke point B, contoh daripada Elite ada ada kamera kan, contoh ada satu kamera. Lepas tu kau on the way nak pergi ke Melaka kan, satu lagi ada, tak silap aku, ada dekat Pedas ke mana tinggal. Daripada point tu, contoh daripada situ, daripada Elite sampai ke Pedas tu ada kamera awas tu, kau ambil masa dalam 30 minit. Contoh 30 minit. Kat situ lah yang dia detect, oi, budak ni bawa kereta ni laju ni. Okay, boleh faham tak? So, mana yang nak balik kampung tu,
ikutlah limit had laju yang dah ditetapkan oleh kerajaan kan. Right. Pagi tadi aku keluar dalam pukul 6.45. Biasalah kerja kan macam ni. So ni aku on the way kerja. And then nanti aku kena ambil kereta tak silap. Sebab aku nak masuk site tu pun jalan tak berapa cantik. Nak bawa masuk kereta sendiri pun, kereta aku pun sebenarnya, kereta Azia aku ni pun ada juga nak kena buat something. Sebab suspension aku dah mati dah ni. Exhaust aku mati lah. Sorry lah, telefon gegar-gegar pula jalan tu. Bawa pula kereta ni kan, exhaust mati. Exhaust mati. Lepas tu satu lagi aku nak kena servis kereta lagi. Servis kereta nanti tu pun satu lagi. Tak payah korang stay tune ni lah. Adalah banyak projek kat kereta ni aku nak betulkan balik. Sebab kereta ni pun dah 5 tahun aku pakai. So korang stay tune lah untuk update kereta aku ni, kereta Azia. Kereta aku buat belasah hari-hari pergi kerja. Okay. Apa pun stay tune lah. Ni lupa cuci tayar, lupa polis tayar. Kereta cuci lah, tapi lupa nak polis tayar. So pagi ni aku nak kena ambil kereta sebab nak untuk masuk ke site kereta 4x4. Nak kena call orang yang pegang kereta ni dulu je. Okay. Okay, aku dah ambil kereta 4x4 untuk aku masuk ke dalam site. Sebab adanya 4x4 ni, itulah jalan on the way nak masuk kita orang tempat kerja tu, kat site tu. Biasalah condition construction jalan lah. Sebab sebelum ni okey je, kita orang boleh je bawa masuk kereta sendiri kan. Tapi so untuk pagi ni tu je lah yang aku nak bagi tahu. Yang apa nama ni, akan ada update untuk kereta Azia aku tu. Aku nak maintain balik je lah kot. Sebab exhaust pun dah mati. Lepas tu tayar lagi, tayar pun nak kena tukar dah 4 biji. Sebab tu hari pun masa last aku servis tu hari, nak kena macam gelong sikit lah. Rim ke tayar ke aku tak pasti lah. Sebab sepanjang aku pakai tak ada masalah. Rasa macam gelong rasa kan. Tapi tak tahulah, mungkin masa dia orang buat balancing tayar itu ni, nampak lah ada punya gelong tu. Tapi gelongnya tak segelong sangat lah, gelong sikit-sikit lah. Benda tu lah aku nak kena check balik. Adalah, okay. Tak apa, nanti korang stay tune je lah. Aku akan update sikit-sikit. Okay. Alright, itulah untuk hari ni punya. Okay, apa-apa nanti aku akan ambil update. So, pada yang tengok ni, jangan lupa subscribe, share, like and comment. Alright, untuk update-update baru pasal kita. Alright.
Assalamualaikum.